What I wanted the audience to know is that the genocide remains active. People are still facing persecution. Dalam ucapan yang tular dia bangkitkan isu Rohingya di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Yang dianggap sebagai destinasi percutian merupakan tempat rakyat dia menderita. Ramai rakyat Malaysia yang terasalah dengan statement ni. My big message today coming to the council is making sure that member states are always putting the plight of Rohingya at the table because we are constantly being forgotten. Nur Azizah, aktivis Rohingya, kembali jadi perhatian selepas ucapannya yang menyentuh Myanmar, Malaysia dan Indonesia di pentas antarabangsa. Dia mendakwa selepas melarikan diri dari Myanmar, penderitaan Rohingya masih berlanjutan, termasuk dakwaan tentang layanan terhadap Rohingya di Malaysia dan sentimen negatif di Indonesia. And we are, to be frank, very tired of being called a forgotten genocide. What I wanted the audience to know is that the genocide remains active. People are still facing persecution in Rakhine State in Myanmar. We are still seeing mass violence, rape, killing, torture. And we need to create some noise because we need to let the Myanmar military know that impunity will not exist. Ada sebab pun kenapa Myanmar halau dorang. Takkan halau sebab dekat Myanmar tu bukan dorang je Islam. Kau tanya orang Rohingya, orang Myanmar sekali, sana ada Melayu bro, Melayu Islam, ada lagi beberapa kaum Islam. Tapi kenapa Rohingya yang kena halau? Mesti ada problem kan. Kalau nak cakap orang Myanmar, Menteri Myanmar tak suka Islam, orang Islam lain pun kena, kenapa Rohingya je kena? Betul tak? Logik tak kau fikir? Aktivis Nur Azizah tengah jadi bualan panas lagi guys dekat media sosial. Kali ni netizen mula gali balik naratif kisah keluarga dia. Ramai yang persoalkan macam mana family dia boleh jalan kaki dari Myanmar ke Sabah sebab macam mustahil dari segi geografi. Tambah pula muncul seorang individu yang dakwa dia sebenarnya jiran Azizah dulu. Dia siap cakap Azizah membesar dengan baik dan dakwaan yang Azizah cerita tu tak betul. Macam-macam dakwaan tengah viral sekarang ni tapi mostly tak ada pengesahan rasmi lagi lah. Kita tunggu pihak Azizah bagi statement nanti, okey? By the way, korang percaya ke? Dah sedap-sedap duduk di Australia, si Nur Azizah ni setiap kali saja buka mulut mesti akan petik nama Malaysia, mengkritik Malaysia dan warga negara Malaysia. Okey, ini taktik penulisan yang sangat licik. Pada Jun 2024, dalam blog rasmi Pertubuhan PBB iaitu UN Women, Nur Azizah dengan berani menulis satu ayat tergantung. Seorang lagi ibu dan anaknya telah dibakar hidup-hidup di Malaysia. Bayangkan komuniti antarabangsa yang membaca laporan ni di New York, di London atau di Sydney atau di mana-mana pelosok dunia, mereka akan bayangkan rakyat Malaysia ni resis, kejam, anti-Rohingya dan bertindak zalim membakar pelarian sesuka hati. Menurut laporan pihak polis dan agensi berita negara, kejadian ini berlaku di Kampung Ceras Baru, Kuala Lumpur. Laporan polis mendedahkan seorang wanita warga asing dah diserang, disimbah petrol dan dibakar oleh dua orang lelaki warga asing sendiri yang sedang mabuk. Suspek adalah orang yang mangsa kenali sesama komuniti mereka sendiri. Rakyat Malaysia langsung tak ada kena-mengena dalam kes ni. Azizah juga memetik isu 2,000 kanak-kanak Rohingya yang ditahan immigration. Malaysia bukanlah salah satu negara yang menandatangani perjanjian konvensyen pelarian 1951. Jadi di bawah Undang-Undang Malaysia tak ada perbezaan antara pelarian, pencari suaka ataupun parti. UNHCR yang bertanggungjawab sepenuhnya di negara. Jadi adakah sebab Malaysia bukan salah satu dari negara yang menandatangani perjanjian ini, Nur Azizah ni sengaja memburukkan Malaysia di mata dunia? Sebab dalam satu post dia ada tertulis minta Malaysia untuk tanda tangan perjanjian ini. Pada pendapat anda, apa agenda dia sebenarnya? Persoalannya sekarang, kritikan ini benar-benar berdasarkan realiti atau ada narasi yang perlu dipersoalkan? Malaysia dan Indonesia sama-sama punya sejarah panjang dengan isu Rohingya. Tapi bila seorang aktivis membawa isu ini ke pentas dunia, satu persoalan besar muncul.
siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab? Aktivis Rohingya Nur Azizah yang memburukkan nama negara Malaysia kita sekarang terus menjadi isu yang sangat hangat. Banyak yang mengulas pasal dia online. Ada yang mengatakan bahawa dia tidak mengalami keadaan yang seteruk yang dikatakan dia, di mana semasa kecil di Sabah ada makanan tinggal di flat, bukan makan sampah, dapat BCG juga, ada perlindungan dari segi kesihatan. Dan jikalau Malaysia begitu teruk, macam mana beliau boleh dapat relocate atau berhijrah ke negara Australia dan mengalami kehidupan yang baik sekali sekarang? Baru-baru ini viral pasal seorang aktivis Rohingya, Nur Azizah, yang menang anugerah antarabangsa Mary Claire di Australia. Dia dekat satu pentas yang besar ni, perhatian dunia tau. Dan korang rasa apa yang dia buat dekat atas pentas tu? Dia sebut Malaysia ni negara yang dilindungi kaum dia selama berdekat, yang dianggap sebagai destinasi percutian, merupakan tempat rakyat dia menderita. Ramai rakyat Malaysia yang terasalah dengan statement ni, dan jujur mereka ada sebab. Hai semua, cikgu di sini. Okey, biar saya cover apa yang dia tak tekankan dekat atas pentas tu. Malaysia sebenarnya tak tanda tangan pun Konvensyen Pelarian 1951. Maknanya dari segi undang-undang antarabangsa, kita tak ada kewajipan langsung untuk terima pelarian Rohingya ni. Tapi kita tetap buka pintu bagi mereka duduk. Kita tampung lebih 200,000 orang Rohingya. Kita biar mereka tinggal, berniaga, dapat rawatan kesihatan walaupun pada kadar tertentu. Semua ni atas dasar kemanusiaan dan ukhuwah sesama Muslim, bukan sebab dipaksa. Nur Azizah sendiri mengikut laporan tinggal 8,5 tahun di Sabah, dilindungi oleh rakyat Malaysia sebelum berhijrah ke Australia. Sekarang inilah kritikan yang ada terhadap ucapan dia. Bila kau dapat pentas dunia sebesar tu, kau ada pilihan tau. Kau boleh gunakannya untuk kecam Myanmar, kerajaan tentera yang sebenarnya buat genosid pada kaum kau, yang bunuh, yang rampas kewarganegaraan kau. Kau boleh seru dunia untuk bantu bebaskan tanah air kau. Tapi sebaliknya, dia fokus utama yang tular adalah betapa tak selamatnya dia rasa Malaysia ni, negara yang sebenarnya bagi orang Rohingya ni perlindungan. Itu yang buat ramai rakyat terasa. Dengan perkataan yang mudah macam tu, dia ibarat kacang lupakan kulit. Dan saya nak jujur tentang satu perkara. Sebab itulah cara channel ini memang betul. Ada sekitar 2,000 kanak-kanak Rohingya dalam pusat tahanan imigresen kita. Dan itu isu yang kita boleh dan patut perbaiki. Saya tak nafikan fakta itu, tapi ada cara nak bangkitkan isu. Kau boleh je kritik sambil mengiktiraf pengorbanan tuan rumah. Kau boleh juga kata yang Malaysia dah banyak tolong dan inilah cara kita boleh buat lebih baik lagi. Itu kritikan yang membina. Tapi bila engkau, Azizah, berdiri di pentas antarabangsa, terima anugerah, siap pakai barang kemas yang mahal, lepas tu gambarkan negara yang lindungi kau sebagai tempat engkau tak boleh tidur lena ni tanpa mengiktiraf jasa mereka, itu bukan advokasi yang adil. Itu menyakitkan hati orang yang dah hulurkan tangan. Inilah yang saya nak korang faham. Mempertahankan maruah negara bukan bermakna kita menafikan ada ruang penambahbaikan. Kita boleh perbaiki nasib kanak-kanak yang dalam tahanan tu, dan pada masa yang sama kita berhak mengharapkan rasa terima kasih dan keseimbangan daripada mereka yang kita lindungi. Negara yang berbudi tak sepatutnya dimalukan di pentas dunia macam kita dekat Malaysia ni. Pesanan saya ringkas saja. Sesiapa pun yang diberi perlindungan oleh negara ini, kritik kita kalau kita silap, kita akan terima. Tapi jangan lupa, siapa yang buka pintu masa korang semua tak ada tempat nak berteduh. Budi itu sekurang-kurangnya layak diingati. Faham dulu, baru cerita. The world calls it the Rohingya genocide. But for us, it was daily life. The sound of gunfire instead of birds. The silence of names erased from citizenship lists. The quiet burial of a people the world barely knew. And even after we fled Myanmar, the violence followed us. You might know Malaysia, Indonesia, and Thailand as holiday destinations for you and your family. In Malaysia today, over 2,000 Rohingya children are locked in immigration centres, growing up behind bars instead of classrooms. In Indonesia, hate speech, misinformation, disinformation floods social media. People call us dark-skinned animals, ocean trash, monkeys. In Thailand, traffickers sell Rohingya bodies like currency. Men forced into labour. Women disappeared.
Entire families lost at sea. Military came to our village. They were burning the villages down to the ground, raping women, and my parents decided to flee. We were constantly on the run. Remember as a child, hiding in the jungles of Borneo, afraid of being detained. I never went to school. We all had different hiding spots. And this is just one story of many Rohingya families today. I'm here at the Human Rights Council because everybody needs to hear our stories, and I think it's quite rare. You don't get to see Rohingya women being in this main stage with really large decision makers. I again urge the Security Council to refer the situation of Myanmar to the International Criminal Court. My big message today coming to the Council is making sure that Member States are always putting the plight of Rohingya at the table because we are constantly being forgotten. Baru-baru ni viral seorang aktivis Rohingya kritik Malaysia di Australia. Terus rakyat Malaysia kepanasan, dan aktivis yang kritik itu adalah Nur Azizah. Nur Azizah adalah aktivis Rohingya, survivor genocide, dan dia pernah diiktiraf sebagai Mary Claire Woman of the Year 2025 bagi kategori Voice of Now. Dalam ucapan yang tular dia bangkitkan isu Rohingya di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Dan paling berat, dia kata lebih daripada 2,000 kanak-kanak Rohingya di Malaysia berada dalam tahanan imigresen. Isu pertama dalam statement ni adalah betul 2,000 kanak-kanak berada di dalam tahanan, tapi sebenarnya 2,000 kanak-kanak tu menurut KDN, 2,000 tu bukan kanak-kanak Rohingya saja, kanak-kanak pelarian lain pun ada. Tahanan kanak-kanak tu ditempatkan sementara fasilitis pelarian kanak-kanak mereka tu siap. Dan isu kedua dia adalah lebih kepada rakyat Malaysia marah disebabkan hang ni tak bersyukur. Azizah tak kritik negara yang halau mereka, tapi Azizah pilih untuk kritik negara yang bantu mereka untuk tinggal sementara. Dan isu ni bukanlah isu di Malaysia saja. Kes yang paling teruk Rohingya ni adalah berada dekat Bangladesh. Dalam sekitar 1.2 juta pelarian Rohingya dekat Bangladesh. Mula-mula dunia puji Bangladesh sebab mereka buka sempadan pintu untuk Rohingya. Bantuan antarabangsa pun banyak masuk disebabkan itu. Tapi selepas bertahun-tahun kes ni tak selesai, Cox's Bazar yang menjadi tempat Rohingya masuk, dia dah jadi satu kem pelarian terbesar di dunia. Penduduk tempatan rasa tertekan, tanah, kerja, makanan, keselamatan jadi satu isu, dan benda tu tak settle sampai lah Malaysia tersepit. Kita bukan satu negara yang kaya macam Australia, dan juga kita bukan negara yang sign Refugee Convention 1951. Pelarian dekat negara Malaysia dia tak ada undang-undang yang jelas, ditambah kompleksiti yang berlaku melibatkan pelarian yang tak ada status negara ni macam Rohingya. Nak halau betul semua benda jadi kelabu. Akhirnya rakyat marah, pelarian pun marah, kerajaan jadi pening. Jadi isu Nur Azizah ni dia bukan sekadar Rohingya tak bersyukur ataupun Malaysia ni kejam. Soalan sebenar dia adalah sampai bila isu pelarian ni kita nak urus dengan emosi bukannya polisi. Sebab kalau polisi tak jelas, komen TikTok akan menjadi mahkamah dalam isu ni. Dan bila TikTok menjadi mahkamah, semua orang rasa mereka adalah